Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansat Masa yang sikat, iaitu satu hari satu khabar-khabar. Kalau WhatsApp ada peluang, kalau WhatsApp ada maklumat baru, insya-Allah saya nak live, saya nak sapah lah. Di segi maklumat baru, berita negara ke tempat teh kita. Kalau WhatsApp ada masa peluang, insya-Allah hari ni saya ada peluang sikit banyak, adalah masa untuk nak sapa, untuk nak khabar di segi tempat teh kita ke keluar negara ke, rekah-rekah pendek-pendek untuk wifi kita tu dia tahu dengan semasa. Tu insya-Allah tak lewatkan masa tu. Hari ni tu kalau masa kita tengok dalam pemberita, kita dok tengok apa masa sekarang tu, kita rasa apa sukalah bagi orang tua tu. Orang tua hak umur ni puluh tu. Alhamdulillah lah 2-3 hari ni mula jok hari ni dengan siapa esok lusa. Bagi orang tua hak ada kad, orang panggil kad persyarat atau bad koncun atau bad persyarat ke sana tu. Aduh, di segi orang tua tu alhamdulillah suka gembira lah. Hak orang umur ni puluh nak pergi hak ada bad sebab dia akhirat. Hari ni hari yang awal lah kerajaan duit masuk, iaitu 800 kut bagi orang hak beranak belum pada poso 2492, iaitu 2492. Belum beranak belum ada ning, patut ada bad sebab dia akhirat. Duit masuk hari ni 800 kut. Mengikut orang panggil mengikut hak kita contoh dengan mileage bad baca con. Yang kita put dengan kat kanal kita 13 ekor tu. Dia nak on masuk banci hak tu. Di segi orang umur 90 hak ada bat sebab ikan herat bat bercara ke sana tu. Alhamdulillah hari ni hari yang awal, hari yang mula, esok hari yang kedua, lusa hari yang ketiga, 3 hari saja. Saya pun buat video sapa kepada kita dah, kita tahu dah cara-cara nak cek atau kita boleh ke umur berapa gatik, pia gatik boleh. Saya pun buat klip video sapa dah marah hari tu. Gembira lah, sukalah di segi orang tua hak boleh tu. Hak tak boleh pun tak sada itu pa lah, hak tak boleh kena buat gana, rezeki orang kita tak sama. Jangan di mengaju, jangan di apa, jangan dideki demo. Hak tu hak lebih penting. Iaitu rezeki di Tuhan bagi tak sama. Di segi saya rezeki thara ni kacau thara mana pun, kalau rasa Tuhan wi thara ni, thara ni kita cumanya kita tu usaha. Usahalah boleh jadi Tuhan nak menambahkan rezeki, duk je kita usaha, duk je perbuatan kita, duk je akhlak kita, duduk orang panggil semua tu duk je kita juga. Tu. Doa sekarang tak ada buat apa, tak ada buat tu, patut nak ikut mana. Tu nak ya tu semua tu kita juga. Kita doa, kita pisah, kita buat, kita apa Tuhannya wi tu. Tu nak ya tu kita tu orang panggil kita tu kena ada lah. Duk saja duk kedai kopi tu nak boleh tu. Payah sikit. Tetapi dia Tuhan nak wi tak ada payah. Umur 90 tu hak ada cara hari ni tu. Jadi boleh lah umur hak beranak belum pada 2492. Alhamdulillah. Di segi orang tua hak ada cara. Hak ada bat koncun ke sana tu. Tu di segi berita umum masa sekarang dalam negara Thai kita, berita molek lah di segi orang tua hak ada bat pacaran. Alhamdulillah. Tu orang tua hak tak ada pacaran, tak ada apa-apa lah. Kita pergi motong ke apa boleh. Hak kita tu lah. Nak buat kan rezeki hak dia, hak boleh tu rezeki hak dia. Hak tak boleh tu rezeki hak kita tak boleh lagi. Tu di segi ni kita mikir mudah, niat mudah, kita duduk pun jadi mudah. Jangan dimikir payah, jangan duduk payah. Apabila kita mikir banyak, duduk pun jadi susah payah tu. Nak kata kita tu rugi kesihatan kita. Apabila kita mikir banyak tu, kesihatan kita tu nak kekurang. Tu nak kekurang. Sebab itulah kita kena jaga di segi kesihatan selebih baik, selebih molek. Apabila kita sihat, kita tak ada demam, tak ada apa, tak ada mikir banyak, kita sihat tu kita kuasalah nak pergi kerja, nak pergi cari rezeki tu. Nak ya tahu kita tu gagah.
Kalau rasa sihat tu. Alhamdulillah. Lepas tu di segi berita dalam tempat kita, negara kita lah masa sekarang duk wear iaitu banci kuda. Gopo banci kuda. Ada setengah gopo banci ma ni ada pun kata banyak banci ma ni banci. Orang buka iaitu ada orang upah buka banci, lepas tu dia mau pakai nama kita. Tu orang panggil banci ma. Ni termasuk sekarang pihak kerajaan tu berarti lah di segi ni. Sebab nak kerak pucuk penipu. Penipu ni dia mari dengan banci mari dengan banci hak demo buka wi. Supaya kita makan upah buka banci hak tu hak lebih takut tu sebab kerajaan berarti apabila kita buka banci wi demo guna demo tu mengarut demo tu menegak mengarut buat menipu kok mana tu kena lah tak kita. Kena lah tak kita. Nak ya tahu banci ni dia bagi tu 5 cahaya. Banci jadi viral masa sekarang ni. Saya nak buat kita tengok rupa tu. Banci ada 5. Kuda hitam, kuda juga apa tau kem, tau on, namtan on. Dia ada 5. Ni banci kuda. Saya nak sapa segini sikit lah. Ada segi 5 banci ni. Banci dam tu orang panggil banci hok popongo popek sak dah pihak komun hok popongo tu hatta mari suruh rengap di segi banci itu banci madam ke saat ni tu hok ni lah hok nak basuh iaitu orang panggil demo duk fork duit jadi putih. Tu di segi berkecek pe lah. Bukan kita basuh jadi putih gitu. Kecek pe di segi duit benda duit tu mari hak tak molek lepas tu gi masuk le banci demon ni jadi duit molek. Di segi banci dam ke saat ni tu. Lepas tu banci dam, banci tau kem pula. Banci tau kem hak ni dia ada bersakut dengan faktor kit mood. Faktor kit hok besing tak cuci kat sana tu. Tau kem. Lepas tu hok tau on pula. Hok ni orang panggil banci hok ada orang ceng. Ada orang panggil ada pusihai. Lepas tu ada yurawah kan tikta. Orang panggil tau on. Lepas tu banci namtan kem. Hok niธนาคารสงสัยhak ni ธนาคาร Vesing Sekei hak ni gana duit duk musing lagu ni tak kena cara kok mana tu ธนาคาร สงสัย hak ni dia rangak juga banci mak tak namtan kem. Tu nak ya tak ada peringkat dia 5 peringkat ni. Lepas tu soal lagi nya banci mak namtan on. Hak ni ธนาคารตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าแค่อาจจะเป็นhot ni hot ธนาคาร sokว่าสปอ demo ni dok musing wi ko demo nu ko demo ni masuk dia klik ni แค่อาจจะสันนิษฐาน iaitu Yusuke ไปhot ธนาคาร Seke tu dia nak buh dalam banci mak si namtan on. Ni semua ni di segi 4-5 perkara ni atau peringkat hok banci kuda masa sekarang duk jadi viral. Atau banci kuda ni bahaya lah. Apabila kita buka banci kita, we demo guna, we demo pakai. Hak tu hak lebih takut tu. Apabila banci kita demo guna dengan tak kena cara. Kena dengan demo duk menego benda gelap. Benda tak cuci ke saat ni tu. Kena kepada kita. Kita nama tuai banci ke saat ni tu. Sebab tu lah kita kena jaga benar-benar. Kalau rasa nama kita ni kita mestilah tak usah buka, tak usah demo guna lah nama kita. Nama kita, ia kena mari kita. Tu ia kena mari kita. Sama dengan buka sing torosak ko ikut buka nama dari segi banci hak jadi viral masa sekarang ko dari segi jual beli kereta ko dari segi popo umum nyewa ikut apa apabila guna nama kita jaminlah moga tu sakut dengan kita. Kalau rasa demo buat salah demo buat tak kena kat mana tu siapa dengan kita. Sebab tu hak ni hak bahaya.
Di segi jamin juga. Jamin demo beli kereta, jamin demo kugo apa, kalau bahasa ada masalah apa, kita kena tanggungjawab juga. Sebab itulah hak ni selebih kena jaga masa sekarang. Kalau bahasa ada nama kita mana, kita kena berbicara ruang. Iaitu kena sama dengan dia. Apabila banci kita demo dok guna dok apa, kita pun kena sekali dengan dia. Sebab itulah kita kena jaga molek. Ada segi banci mana dia ada banyaklah kebunkan dia. Dia ada banyak cara kebunkan dia. Saya pun nak sapa, saya tengok ni siapa saya pehet dah, tetapi nak sapa nak dia mau pehet tu jadi payah. Saya pun nak sapa jadi bahasa tak kena juga. Ya belik ya banyak. Ya ada fok mik cacip ada. Sebab fok penipu ni lah jadi rupa tu baik banci masa sekarang limo banci. Masa sekarang tu kerajaan nak buat berat ni sebab fok penipu ni buat menyusah orang kampung. Fok penipu ni buat menyusah belaka dia kau. Bukan sekadar orang kaya-kaya dak. Semua masa sekarang menyusah belaka. Dari segi orang fok penipu ni, di segi kerajaan dia pun menyusah lah fok dia kat ni. Nak higak nak boleh nak ya tak. Masa sekarang dia buat berat ni sebab itulah dia jadi wera masa sekarang di segi rengap. Rengap banci masa lalu ni. Ni apa kita kalau bahasa kita tak ada buka banci we demo guna, tak ada buka banci we demo pakah tu. Tak ada apa-apa lah. Tak ada kena using apa lah. Kalau bahasa kita ke saat ni tu ada cium yong dengan demo nak on duit kita ke saat ni tu kita kena jagalah di segi tu ke. Kalau bahasa kita tahu kata demo ni duit molek on pada kita tu tak ada apa-apa. Kalau bahasa demo ni duit tak ada molek, kita tahu kata demo tu nego benar orang panggil nego gelak, nego tak cuma kat ni tu. Kalau rasa on duit masuk kita nak tupai on banci sikit, nak tupai duit duit sok sikit kita on masuk demo sikit. Hak tu kita kena jaga juga. Hak tu kalau rasa pihak kerajaan, pihak polis, pihak apa kat ni tu hingga boleh kata banci hak nego gelak kat ni on kepada kita kat ni tu kita nak suai juga. Iaitu kita nak kena juga sekali dengan dia. Sebab itulah kita kena jaga molek di segi guna banci. Tak boleh ikut pio-pio nak on masuk kita tu dengan tak kena cara tu tak boleh juga. Apabila demo nak guna saya nak duit sok on duit masuk demo ni, kita kenal demo tu cara mana. Masa sekarang kita kena jaga belakalah selebih molek. Kalau masa kita tak ada jaga ni takut benda orang panggil benda tak molek tu siapa kita juga. Tu sebab itulah kita kena jaga molek. Apa tu pihak bank cat. Masa sekarang tu dia prap kanton plot rangap banci pu berisut. Apabila kita banci kita kena rangap dah ke sana tu, pihak bank cat ke sana tu dia istihad tu baik. Pihak pu cuai ke sana iaitu darani seju. Tu pu cuai, pu wakan. Gapa dia tu beristihad dah. Kata-kata kalau rasa banci kita kat sana ni kena rangap. Kita boleh tunjuk kata kita tu berisut. Kita tu tak ada apa-apa, tak ada masalah apa. Kita tak ada nega cuma, kita tak ada nega gelak, tak ada nega hitam apa, tak ada. Di segi apa-apa kat sana tu kita pergi check dia. Dia apa nak lock. Dia peksa dia check lock hal. Kita boleh guna seperti biasa. Di segi inilah. Yang masa sekarang jadi wera lah. Kuda 5 ekor ni iaitu banci mak. 5 level 5 peringkat. Banci mak masa sekarang jadi wera. Tu nak masa sekarang tu jadi wera benar lah. Kalau masa kita boleh jaga, kita boleh lari, kita boleh apa-apa tu kita pakai jaga, kita pakai lari. Sebab ning lah orang panggil bahaya. Lah ni kerajaan buat berarti tu kita hak tak ada apa-apa ni kalau menyusah payah pun nyanyalah apa kita ni. Ya ada nya silap, ada nya setah, ada nya dia mau mari on kepada kita. Kita nak beli kat mana kalau rasa sakut dengan orang panggil banci hitam kat ni tu. Takut setah dengan kita. Kalau rasa kita tak ada apa-apa, kita pergi cek. Kalau dia rangap hak kita. Kalau rasa dia tak ada rangap, tak ada apa tu, tak ada masalah apalah di segi ni. Tu di segi tempat teh kita masa sekarang duk jadi wera. Nak kita tahu, nak kita deh dengan semasa. Tu di segi tempat teh kita sikit banyak hari ni.
Lepas tu dari segi keluar negara sikit banyak kalau masa kita ada tengok dalam Mojo Kampuchea masa sekarang tu dia belarak lah pok dia kat sana tu. Beripung pok dia dengan ramai kat sana belarak gatik weh dia kat sebab apa? Sebab dia meniru di segi Nepal. Nepal dia belarak kerajaan dia kat sana tu. Kerajaan pok dia kat sana tu orang panggil orang panggil apa panggil lom Rathaban kat sana hak kerajaan Nepal kat sana tu. Pihak Mojo pihak Kampuchea pun dia tigu hak tu lah. Kena buat style tu gatik kalau masa duduk turut ngikut Hussein susah payah dia kata. Masa sekarang pakat beripung ramai lah dalam negara Kampuchea kat sana tu. Dalam tempat Hussein duduk kau dalam hak pusat tengah kau dia kat sana tu pakat beripung ramai. Untuk apa? Untuk nak beramal, untuk nak itu Hussein kat sana tu. Dari segi Mojo, dari segi Kampuchea. Lepas tu dari segi Kampuchea kat sana tu, banyaklah. Pihak Werung kau, pihak orang kampung, pihak rakyat banyaklah. Duk beripung penuh tas-tas tu untuk Ahmad Hussein, untuk apa? Untuk Nabi Hussein khabar ledah sendiri kata. Nak kata masa sekarang tu tak boleh buat zalim kepada rakyat. Buat lagu tu rakyatlah menyusah payah. Tu rakyatlah menyusah payah. Sama dengan Nepal setelah lepas apabila rakyat gitu hemat kerajaan gitu jadi berjaya tempat dia sebab itulah Kampuchea Mojo tu turut meniru pakat beripung penuh batah untuk berhormat ketua dia juga. Lepas tu sama juga dengan satu orang panggil satu berita hak orang panggil hak tengah hak duk viral hak duk jadi ramai masa sekarang iaitu Sailak India kat sana itu dia nama Lucky Bet kalau tak silap kat sana lah kalau bahasa saya baca bahasa ni kena mengikut tu ia tu nama tu lah Lucky Bet kat sana orang panggil Sailak hak India. Dia tu baik dia kata Junepan kat sana tu. Junepan tu sebab gopo orang panggil orang kampung rakyat-rakyat orang panggil Kunlum Rathaban kat sana tu sebab ada orang duduk belakang. Ada orang duduk belakang. Duk sokam nyokam duk senap sunun iaitu CIA. Dia tu baik lagu tu. Duk jadi berita viral lah kata CIA duduk belakang. Lepas tu bukan sekadar Nepal saja. CIA duduk belakang. Dia kata banyak lagi 60 negara 60 pratik dia kata tolok tah dunia ni. Iaitu CIA duduk belakang untuk nak buat jadi hara-hara untuk nak beramat kerajaan nak jadi hara-hara. Dialah CIA tu duduk belakang tu dialah dia orang jadi orang main bercara. CIA ni orang panggil banyak lah kalau masa kita duk tengok tu kita patah kita buat hubung dengan hak telah lepas tu kita boleh tahulah kata semua hak duk hara tempat mana banyak kan mari tempat dia. Dia sokamnya kan dia duit waktu duit beli ni untuk apa nak demo hara-hara lepas tu dia tu jadi praik gitu long belakang su. Boleh duduk dalam negara demo boleh curi minyak kau boleh benda hak ada harga dalam negara demo seperti dalam Arab lah Syria kok mana tu kita dah tahu tu baik rupa tu belaka. Dia buat demo harga apa tu dia menyokam sokang lepas tu dia pula pergi belakang pergi buat jadi praik lepas tu boleh duduk gitu orang panggil make pun payut hak tempat negara tu negara mana-mana hak dia duduk tu tu nak ya tahu masa sekarang banyak ke tu baiklah pemberita masalah lah ni. Apa tu sikit banyak dari segi negara falah masa sekarang kalau masa kita duk tengok tu seperti biasalah duk kena buat nyanyi duk kena buat zoling. Apa tu dari segi dari segi Yahudi ke saat ni tu dia ku pia dia ke ku Turki ke ni. Apabila lepas ju orang panggil lepas mesyuarat ju kata apabila dia boom dia nak mengenak ketua falah ke saat ni tu falah tu tak ada jadi gana ke saat ni tu dia tu nak mugih ke Turki. Yahudi ke saat ni nak mugih ke Turki sebab apa dia kata Turki lah orang bui tempat duk falah kita. Ketua falah kita
apabila kena bung tempat tu we Turki lah we tempat duduk. Turki lah menyokong Fort Falah kita. Dia pun nak murih lah tubik ku. Ku dalam media, ku dalam tempat dia, tempat apa panggil, tempat pecumpuk dia tu. Tubik ku kalau bahasa Turki we pak menolong kepada Fort Falah tu. Dia kena serai je Turki. Dia nak pergi pelajar Turki. Tubik ku lagu tu. Kalau bahasa kita tengok Turki tak ada apa-apa sebab dia tolong-menolong belaka. Di segi falah kita tu. Nak masa sekarang dia tubik. Tubik lagu tu lah di segi Yahudi tubik istihad selalu dah. Dia nak mengenak dia nak itu Turki. Tu di segi Yahudi ke sana. Lepas tu dia tubik lah istihad dia kata apabila kerajaan baru di segi Mekah iaitu Trump ke sana tu menyokong dia tenti. Itu baik oyak kata mujur lah ada Trump ni boleh sokong dia dengan penuh-penuh di segi dia tu baik istihad dengan dalam pemberita tu sokong penuh-penuh di segi for dia ke sana tu nak kata dia tu baik siapa tahu tu dah dia mau pakai itu belaka lah hak ni mesti dia mau tahu dah tetapi kalau rasa tubik dengan mulut dia ke sana itu jadi cerak lah di segi orang hak duk buta tulis lagi. Tetapi nak yak masa sekarang tu dia mencerah belakang dah tetapi tak ada boleh buat apa lagi. Tu di segi keluar negara tempat kita keluar negara sikit banyak sekadar hak saya ada maklumat hari ni. Tu dia hari ni saya sekadar ni lah untuk wifi kita tu dah tahu dengan semasa kalau masa ada salah silap kat mana tu bagi saya tu minta maaf lah sebab saya ambil dalam pemberita juga kalau pemberita tu benar ni benar ni molek benar ni sungguh kalau berita ni jadi tak benar kat mana tu wallahualam lah saya pun ambil dalam pemberita duk tubik lagu ni saya pun sabar lagu ni. Tu dia hari ni saya pun sekadar ni lah rekah sikit banyak before kita dah tahu dengan semasa. Hari ni saya pun minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.